Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Satu daripada tujuan besar ke Nabi di muka dunia ni ialah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan tujuan nak tarikmu keluar daripada bermacam-macam kegelapan menuju pada cahaya. Ini asasnya. Masalah kaya atau tak kaya, apa nama ni, bahagia atau tak bahagia, masalah yang kedua. Tapi hak tentunya ialah tiap-tiap manusia yang bergantung Nabi Muhammad, dia dapat keluar daripada gelap. Gelap ni para hadirin semua, malam pun gelap. Dalam bilik kita hak tak ada lampu pun gelap. So lagi gelap, orang gelap apa gelap perut apa. Orang tak panggil gelap perut. So ni gelap mata, so lagi tu gelap perut. Tak dengar kata, tak dengar nasihat, tak erti nak ke syurga, tak erti takut ke neraka, tak erti gerung pada buat maksiat, tak erti nak pada pahala. Ini tanda orang ni gelap. Tak kira kampung, orang bandar, orang universiti, orang pondok. Kalau jenis ni orang panggil adalah gelap. Tak ada ubat orang lain untuk nak melepaskan manusia daripada kegelapan begini. Yang bermacam jenis gelap ini lain pada ajaran Nabi Muhammad.